sebalik kawasan yang sunyi tersembunyi sebuah bangunan usang. Terletak berhampiran kem paya pahlawan Citra. Kilang ini kini dipenuhi semak dan belukar. Dulu di sinilah deretan mesin glove beroperasi siang dan malam. Tapi kini yang tinggal hanyalah sisa besi, habuk dan cerita yang perlahan-lahan dilupakan. Bagi orang ramai, bangunan ini mungkin sekadar kilang lama yang ditelan semak. Bagi mereka yang pernah berpeluh di sini, setiap mesin menyimpan 1000 kenangan. Namun, untuk menjejaki lokasi kilang ini bukanlah mudah. Rimbunan semak telah menutupi bayangan kilang ini. Tempat pusat penyembelihan tu lah. Yang tu bukan kilang tu. Kilang tu kat depan tu. Oh, ini bukan kilang, bukan. Tu cakap lagi kata kilang, pakcik kata bukan. Oh, bukan kilang. Dia dekat ni. Tu depan tu. Oh, depan tu. Dekat ya. Dekat tu kata tu Tu cakap pakcik duk tunggu orang siapa nak tanya apa. Lagi. Signboard tak ada. Di depan ni. Kursus tu kan. Ha? Kursus belah ni, belah kanan tu pun dia tempat dia buat kan. Di depan sikit belah kanan tu. Belah kanan. Macam mungkin dalam 1 kilo ke? Tak sampai ni. Oh, pani lah. Oh, pani okey. Kilang lah, kilang tu situ lah. Kilang kau sangat. Oh, nak sini. Kena kita memang signboard tak ada. Signboard tak ada mana. Hasil maklumat daripada seorang penduduk, akhirnya kami berjaya mengesan lokasi kilang tersebut. Ya, ni kilang ini tu. Kilang tu memang depan dia. Saat pertama melangkah masuk, sesuatu yang tidak dijangka muncul di depan mata. Deretan mesin masih utuh, seolah-olah operasi dihentikan secara tiba-tiba. Lebih mengejutkan, mesin seperti ini bernilai tinggi. Reka bentuknya tampak lama, tapi ada juga ciri moden pada bahagian tertentu. Jadi persoalannya, kenapa ia dibiarkan di sini? Apa sebenarnya terjadi di kilang glove ini? Jadi kawasan ni, gudang ni dia menyimpan satu mesin. Mesin tu agak besar. Mesin tu agak besar. Dari sana. Dianggarkan mungkin berapa meter, 40 meter mesin ni besar. Selain itu, terdapat juga kabar angin yang mengatakan pernah berlakunya kejadian kemalangan di kilang ini. Seorang pekerja dilaporkan maut atau tercedera semasa operasi masih berjalan. Jadi saya dipahamkan ada kejadian kemalangan, mungkin dekat mesin ni kot, ataupun mesin tu. Ada yang percaya penutupan kilang ini berpunca daripada satu tragedi. Tapi persoalannya, adakah itu punca sebenar kilang ini ditinggalkan atau ada sebab lain yang tidak pernah didedahkan?
Kini setelah lama terbiar, bangunan ini tak lagi kosong sepenuhnya, kerana apabila sesuatu tempat telah ditinggalkan manusia, mungkinkah makhluk lain akan mula mengambil alih? Kawasan Luang Kilang. Ini kawasan belakang. Dan tepinya tasik ya. Tepinya tasik. Jadi saya tak masuk dalam lagi sebab Syak ada kat dalam. Saya main kawasan luang dulu. Tak pastinya adakah ni sebab manusia atau binatang. Pasti ni tong apa, mungkin tong pressure bahagian tepi kilang ni. Apa dia ni? Getah ni, getah. Garam. Ini garam.
Jadi mungkin ni adalah bilik gas ataupun tong gas diletak kat sini ya. Sebab nampak macam ada pipe sambungan. So, ni adalah kawasan depan kilang. Pintu masuk kilang. Postcard. Saya bermula daripada tepi sebab jalan akses yang mudah adalah melalui tepi kilang ni. Jadi kita mai ke depan pula. Bilik guard. TV jenama Sanyo. Lama dah TV ni, jenama Sanyo ni. Jadi nama ni adalah nama yang lama dan ditukar kepada nama yang baru sekitar waktu mula-mula nak masuk COVID, masa dalam 2019 atau 2020, ditukar kepada NAS Pro kalau tak silap saya. Dan adalah sebab-sebab saya akan cerita secara detail.
kawasan belah kanan kilang ni agak semak, saya tak boleh masuk sebab semak kan. Situ semua saya tak tahu benda apa sebab tak boleh naik akses lah. Ada longkang semua ni. Hitung penyimpanan. Mungkin motor kot macam ada enjin sini. Macam dryer dekat Dobi, tapi masih besar. Saya percaya untuk mengeringkan sarung tangan kot mungkin. Okay, ini adalah saya dah sampai dekat bahagian belakang. Belah kanan kilang ni agak semok. Terlekat kaki saya.
Dan ini adalah acuan tangan, sarung tangan yang diletakkan di belakang kilang ni. Jadi kita akan masuk bahagian kilang. Saya masuk melalui belakang, pintu belakang. Mesin dryer ni, mesin dia nampak macam mesin dryer. Tapi saya tak pasti lah mesin apa. Okey, ini adalah mesin pembuatan sarung tangan. Tapi kita tak explore lagi. Kita akan masuk bahagian bilik-bilik ni dulu. Tanker ni saya tak pasti untuk simpan apa, tapi mungkin simpan getah lah. Getah yang belum diproses akan disimpan dalam tanker ni. Ada dalam 4 tanker. Dan kita akan naik atas tanker ni. Jadi tanker ni mengikut cerita penduduk kampung atau penduduk setempat kata ada berlaku kemalangan. Cuma tak pastilah betul ke tak. Bila cek balik dalam rekod-rekod, tak ada yang cakap berlaku sehingga kematian. Tapi ada cerita penduduk kampung kata ada kejadian berlaku kat kilang ni. Jadi tempat yang sangat terdedah kepada kemalangan adalah tempat ni, sebab anda lihat dia rendah je penampan ni, tak sampai parai pinggang. Jadi mungkin jalan ni akan ada pekerja yang jalan lalu untuk cek lah getah yang diproses. So mungkin waktu tu jatuh ke apa, mungkin. Tapi cerita ni tak sahih. Jadi kilang habis mesin ni, kalau tengok apa punya panjang, mungkin 40 meter ataupun 30 meter. Dan dia ada bilik tepi mesin ni, ada bilik-bilik. Yang bilik tengah ni adalah bilik kimia mungkin, dan tu ada pejabat. Dan level atas tu mungkin bahagian management. Okay, kita akan turun balik. Turun ni yang agak gayak sikit sebab tangga dia curam. Bismillahirrahmanirrahim. R&D room.
kat sinilah bancuhan bahan kimia. Saya terpijak barang. Sampel sarung tangan mungkin. Ada beribu benda ni saya rasa, termasuk dalam mesin tu. Banyak ni acuan dia. Dan benda ni agak berat. Material dia boleh saya katakan sama dengan anda tahu mangkuk tandas. Sama material dia. Dengar bunyi pun tahu. Okay lah, untuk cek ni kot suhu. Salah. Kosong ya. Ini makmal ko.
So waktu 2011 masih lagi nama Success Approach ya. Dan lepas tu saya rasa dah ditukar kepada nama lain. Tapi NAS Pro ni dah lama dah, 1988. Wish, macam mana? Saya kena semak balik ya. Saya akan explore bahagian mesin pula. Okey. Kita akan masuk bahagian tengah mesin ni. Kita lihat kiri kanan ni adalah acuan tangan untuk menghasilkan sarung tangan. Dan mesin ni dia akan mungkin start daripada sana, dia akan pusing-pusing di atas. Macam itulah, dia akan dibersihkan melalui asid, alkali. Dan juga satu lagi saya tak pasti, ada tulis apa tepi tu. Dan kilang ni mula ada masalah selepas COVID. Sebelum masuk COVID dalam 2019-2020, kilang ni agak buat keuntungan sebab waktu tu industri sarung tangan berkembang cepat sebab permintaan tinggi untuk kes COVID. Lepas tu lebihan dalam stok dalam 2023. Lepas daripada tu ada masalah kilang tu. Lepas daripada COVID dah settle down, lebihan stok mereka ada banyak, jadi tak dapat nak cover running untuk bisnes. Mungkin tu salah satu daripada penutupan. Dan adalah yang sumber-sumber penduduk kampung kata ada berlaku kemalangan juga. Cuma yang tu tak pasti sangat. Dia okay, ada rolok dah proses dah.
Kita naik ke atas. Atas ni mungkin adalah bahagian last iaitu saya andaikan bahagian atas ni adalah bahagian management ataupun pejabat pengurusan tertinggi. Bahagian pengurusan ni tak banyak ada tinggal, hanyalah barang perkakasan elektronik yang model lama, komputer-komputer lama. Ini nama Samsung. Banyak file-file. Banyak file-file. Mungkin boleh jadi dulu NAS Pro, lepas tu tukar daripada Success Approach, ataupun sebaliknya, tak pasti. Tapi memang ada dua nama yang berbeza, cuma yang mana tak pasti yang mana dulu. Kalau tengok daripada maklumat dekat bilik bawah, mungkin NAS Pro dulu, sebab dalam ada papan tanda tu dirasmikan pada tahun 1988. Jadi NAS Pro dululah, dan baru ditukar kepada Success Approach. Mula-mula saya ingat Success Approach dulu. Okey, ini adalah mesin dia. Kalau kita tengok daripada atas, sangat besar. Sebab itulah kenapa mesin ni dia tak dibawa sekali ya. Memang ditinggalkan macam ni. Tinggal je bawah ni. Sebab kalau nak rongkah pun memang besar. Memang payah. So mungkin dia mungkin daripada segi kos, simpan kat sini ada lebih jimat daripada buka dan pasang tempat lain. Jadi ditinggalkan macam tu je. Kalau kita tengok rantai mesin ni 2 kali ganda, 3 kali ganda rantai motor punya besar. Besar. Okey, nak habis dah. Saya akan sampai ke pintu yang belah kiri pula. Jadi saya akan keluar daripada sini. Mungkin video kilang ni dah bahagian dalam ni setakat ni je. Okey, video dah sampai ke penghujung. Kilang ni saya dah masuk pada waktu siang dan malam memang agak berbeza sikit. Apa yang saya boleh katakan, kilang ni banyak lagi barang-barang ataupun mesin yang ditinggalkan kat sini. Jadi mungkin
Sebab apa kilang ditinggalkan masih lagi menjadi tanda tanya, tapi saya anggarkan mungkin sebab masalah kewangan. Jadi saya akan keluar daripada kawasan kilang ni. Kita akan jumpa lagi ya. Tak boleh buat batu. Ya. Sumpah lillahi ta'ala tak faham. Bukan hang lah, aku tahu hang punya batu ni je lah. Tak betul kat dalam tu. Ingat menyimpan batu. Lepas tu belah hang aku tunjuk kat hang tu, belah belah batu tu. Aku macam buat tak tahu lah kan. Dia bunyi macam orang pijak ranting prak-prak. Bahagian yang paling agak seram-ramah ni bahagian belah kanan tu. Mana ya? Yang belah semua tu lah, yang tak pisang langsung. Yang ada bangunan. Yang bangunan belah situ tu kan. Kita ada TMB lah. Situ lah seram. Ya, hutan dia yalah macam tak teropah tu. Tak lalu lah situ. Mesin-mesin ini pernah jadi nadi kilang, berputar tanpa henti, mengisi ruang dengan kehidupan. Kini semuanya terdiam. Walaupun bangunan ini mungkin sunyi, tapi setiap besi dan bayang di dalamnya masih menyimpan cerita yang belum benar-benar berakhir.